Korang tengok ni korang, dekat Jalan Sultan Abdul Aziz, Jalan Ipoh ni korang, Azlan Shah ke Abdul Aziz, macam tu lah. Ada kedai Pakistan mini grocer korang. Pekerja dalam ni semua orang Pakistan. Daripada cashier, macam-macam ada korang kat kedai ni korang. Makanan-makanan daripada Pakistan. Tak tahulah seludup ke apa ke, ada cop halal ke apa ke, tak tahulah. Tulisan-tulisan dia, ni dia pakai tulisan-tulisan ni. Dia dekat Jalan Ipoh, dekat-dekat dengan Coket, dekat-dekat dengan Jalan Tunku Abdul Rahman. Korang tengoklah macam-macam ada korang, dia promote apa entah ni . Ini semua makanan-makanan daripada Pakistan ni. Ada cop halal ke apa ke pun tak tahulah. Kalau kita nak berniaga, kita kan kena ada cop halal lah. Kan? Kena declare dekat KKM lah. Tapi orang asing kita tak tahulah. Apa nak jadi kat Malaysia ni Apa nak jadi Banyaknya kedai warga asing senang berniaga.